Faham lah. Macam mana sebelum ni kan terlepas. Dia duduk lumut dia lah. Baru sebulan. Lumut kerja kat mana? Satu dah energi. Ha? Satu dah energi. Ni barang-barang ni? Bang muak ni. Bang putih. Bang putih. Bateri ambil buang. Bateri dua ni. Bateri dah buka dah pasang tu. Pulang ni bang putih eh. Bang, mana dah? Ni. Oh bateri. Yang cahari. Lebih. Kan lori lalu nampak air. Oh. Aduh. Buat nah. Bila dah kantoi, cerita habis. Duduk kat mana? Alamat rumah. Apa? 637B. Benda ni dah biasa. Bila orang dah kena tangkap, dia akan cerita habis. Dia takut. And kuno-kuno nak minta simpati. Abang, maaflah bang. Maaflah bang. Tiada maaf bagimu. Tangkap tetap tangkap. Dakwa tetap dakwa. Salah tetap bersalah. Sebab mencuri. Terbaik PDRM. Nombor apa? 6? 637B. 637B lorong? Lorong saya tak ingat. Dekat mana? Belakang Pulau Cina ke apa? Ni depan ni memang kan. Stop girl. Ha. Ambil Turun bawah. Turun bawah, lepas tu ambil kiri kan. Ambil kiri, lorong 87 yang tu. Betul dekat depan pedang. Ya. Dekat rumah man yang jual sayung tu. Depan sikit yang rumah dia belah kiri kan. Depan sikit rumah dia. Dekat jambu. Dekat rumah Naim. Tak Naim. Dekat rumah Pak Ya, jual ayam sengit tu. Sebelah dia. Ya. Sebelah dia tu mi roti canai. Ada yang baru buka minyak goreng kos tu kan. Saya duduk sebelah mall sikit lah. Saya dah Mak betul. Setiap hari nak curi bateri. Tu ada kubur dari jatuh tu dia tak nak lari. Saya tak lari lah. Tak mesti baik nampak. Saya nak balik bang. Tu saya tanya ada ni lori kuning ambil betul tu. Tu atas betul lah. Kalau tidak kalau Usah mengaku yang lori ni kan tak buat apa dah. Amboi. Sebelum ni melambak lagi bateri-bateri yang tibai. Betul tak? Tak, saya tak buat kerja ni. Abohong. Lumut bang. Bohong. Dah kat sana hang buat kerja juga. Sama eh. Kat sana lepas kat sini kena habuan hang lah ni. hari tengah hari saya terkejut orang tu. Kalau saya nak jumpa bang. Orang duk jaga. Saya minta maaf banyak bang. Maaf dekat highway melambak. Pasang balik. Betul bang. Hang tolak berapa bateri sebiji Hang tolak berapa sebiji? Isi buku. Yalah berapa? Tak tahu bang. Saya pun bawa nak pergi. Hang baru nak pergi tengah hari yang berani koreo gitu orang. Motor dia? Motor dia bang. Saya tak Bukan motor saya bang. Bukan motor saya. Motor siapa? Ni motor customer tu ada buka kedai Melayu kat Rio. Motor dia apa dia dah ambil dah. Kalau tak kerja pun boleh. Hang tak serik anda tak? telefon pun tak boleh. Saya pun boleh nombor ni kan. Saya tengok bateri duduk atas motor dia. Saya tahan. Dia tak cakap banyak lah. Dia kata ni lori ku ni. Dulu bang.